Nak beli Oppo Reno 15 5G atau Oppo Reno 15 Pro? Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall, mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, balik kembali lagi. Video-video lepas ramai yang PM dan komen tanya aku lepas aku unboxing siri terbaru daripada Oppo Reno 15 siri. Antara Oppo Reno 15 5G dengan Oppo Reno 15 Pro, yang mana lagi berbalik untuk korang beli? Adakah sekadar cukup untuk korang pakai 5G ataupun korang kena spend sikit tambah duit untuk dapatkan Pro version? Jom aku cerita dalam video ni. First kali kita cerita daripada segi rekaan. Bila aku pegang kedua-dua model ni memang nampak sama, tapi ada beza sikit, yang mana untuk Oppo Reno 15 Pro dia lagi solid dan lagi balance. So korang boleh pegang dalam keadaan lebih selesa dan lagi lama. Tapi kalau korang jenis yang tak kisah sangat tentang design, kedua-dua model ni boleh jadi pilihan korang. Daripada segi paparan pula, Oppo Reno 15 5G ni punya skrin dia 6.69 inci dan Reno 15 Pro ialah 6.32 inci. Boleh kata Reno 15 5G lagi puas untuk korang layan dia punya skrin. Tapi kedua-dua skrin ni menggunakan AMOLED 120Hz, so scrolling, animation semua memang smooth. Tapi dekat sini dia ada kelebihan sikit untuk Oppo Reno 15 Pro yang brightness dia lebih tinggi. Jadi bila korang gunakan bawah cahaya matahari, skrin Pro tu nampak lebih jelas dan screen ratio dia lagi luas. Mungkin perbezaan dia tak ketara sangat, tapi soalan penting dekat sini, saiz skrin yang mana lagi sesuai untuk korang. Sekarang kita masuk bahagian yang paling penting. Untuk Oppo Reno 15 5G ni dia dikuasakan oleh Snapdragon 7 Gen 4 yang pada asasnya sudah lebih daripada cukup untuk gunaan harian seperti scrolling media sosial, tonton video, balas chat, main game ringan tanpa sebarang masalah lag yang mengganggu. Tapi untuk Oppo Reno 15 Pro pula dia dikuasakan oleh Dimensity 8450 yang jauh lebih berkuasa, terutamanya untuk multitasking yang berat, gaming dalam tempoh yang lama, editing video dan perprosesan AI. Senang cerita, kalau kita buka aplikasi banyak dalam keadaan serentak atau render video, Oppo Reno 15 Pro ni lagi laju daripada Oppo Reno 15 5G. Jadi untuk korang yang heavy user tu, aku sarankan ambil Pro terus. Tapi kalau korang ni lebih kepada penggunaan yang basic, Oppo Reno 15 5G ni lebih sekadar daripada cukup. Next kita cerita pasal kamera. Sebab kedua-dua ni kalau daripada segi luaran memang nampak sama dia punya susunan dan setup kamera. Yang perbezaannya ialah kepada sensor, yang mana yang Pro version menggunakan 200 megapiksel. Manakala Oppo Reno 15 5G ni maintain dengan 50 megapiksel. Tapi jangan pandang rendah sebab kedua-dua pun ada OIS untuk pastikan gambar tak shaking. Paling best kedua-dua model kamera ni dibekalkan dengan lens telefoto 50 megapiksel dan kamera selfie 50 megapiksel. Memang prestasi dia besar gila untuk korang yang suka ambil gambar. Dan kedua-dua model ni memang clear, gambar nampak tajam, warna naik, dynamic range yang luas. Senang cerita, ambil je gambar boleh terus upload dekat IG tanpa korang pening untuk edit balik. Dan dekat sini kita akan nampak perbezaan bila kita shoot dalam keadaan low light ataupun gambar pada waktu malam, yang mana Pro version ni lebih konsisten dan noise lebih kurang dan gambar tu tak nampak AI sangat. Berbanding yang 5G ni memang aku rasa macam perlukan bantuan AI untuk korang dapatkan hasil yang baik, dan kadang-kadang gambar tu tak konsisten pada waktu malam. Untuk portrait, lens telefoto 50 megapiksel ni memang game changer. Bokeh dia memang nampak kemas, tak nampak macam edit pakai software. Subjek korang tu betul-betul pop up. Dan kaki vlogging pun boleh rakam video dalam 4K 60fps. Kedua-dua model ni ada fungsi cinematic video dengan underwater. Jadi untuk korang yang pentingkan kamera, aku rasa korang dah tahu yang mana korang perlu ambil. Kita beralih pada bateri pula. Untuk Oppo Reno 15 5G ni, bateri dia dibekalkan dengan kapasiti lebih besar, 6500 mAh berbanding Pro yang hanya 6200 mAh saja.
Mungkin perbezaan tu tak nampak ketara sangat. Tapi bila aku buat ujian antara kedua-dua model ni, yang 5G ni korang boleh dapat video streaming lebih lama, 11 jam untuk gaming dan hampir 2 hari untuk kegunaan basic. Dan kedua-dua model ni masih support 80W fast charging, tak perlu tunggu lama untuk korang charge balik. Dengan tanda harga RM1,999 untuk Oppo Reno 15 5G dan RM2,999 untuk Oppo Reno 15 Pro, yang mana antara kedua model ni akan jadi pilihan korang. Cuba korang komen. Dan kalau korang berminat nak dapatkan kedua-dua model ni berserta free gift sekali, aku dah sediakan link dekat bawah tu, boleh je beli dekat situ. So kita jumpa next video untuk comparison seterusnya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.